What's going on my friends? Welcome back to the channel. Pernah tak korang terfikir untuk buat rolling shot? Rolling shot adalah teknik fotografi atau videografi kereta semasa ia sedang bergerak. Tujuan utama adalah untuk capture kelajuan dan gaya kereta. Nak buat rolling shot ni memerlukan dua buah kenderaan di mana satu mounting untuk kamera yang dikendalikan oleh videographer dan lagi satu kereta adalah subjek kepada video atau foto tersebut. Rolling shot ni adalah common shot dalam filem atau drama tetapi menelan kos yang agak besar. Tapi sekarang ni dah 2025, ada cara nak buat rolling shot yang murah. Ada kawan kita ni buat servis rolling shot dengan harga yang berpatutan, lokasi syuting di USJ dan masa terhad kepada 1 jam sahaja. Jangan risau, 1 jam tu memang ngam-ngam untuk syuting kereta korang. Ikut arahan mudah dari dia dan you will get the best shot. Aku dah buat rolling shot ni untuk EOS, untuk X70 dan juga X50. So aku nak share experience dengan korang. Tapi sebelum tu, pastikan korang subscribe, like, komen dan share untuk konten-konten yang akan datang. Kepada yang nak buat rolling shot, macam kereta aku ni ada DRL, so kena tape kain hitam sebab kalau waktu kita shoot atas rolling atas jalan dia jadi pecah. Kepada yang buat editing dia faham lah kenapa. So untuk elakkan over shadow macam tu lah, so kita kena tape lah sikit. Nak tengok hasil dia, korang stay tune sampai hujung video guys. So rolling shot ni dia akan buat dua jenis shot, iaitu shot dari depan dan juga shot dari belakang. Ada juga shot dalam shell, tapi dia akan bagi full footage dekat korang, so korang pandai-pandai lah edit. Harga dia pun murah, sangat-sangat berpatutan. Aku sangat-sangat recommended korang untuk pakai perkhidmatan dia. Yalah, boleh update dekat story kan, update dekat TikTok. So kalau korang nak buat rolling shot, korang pernah tengok kereta korang atas jalan. So itulah function dia guys. Buat rolling shot, kita tengok macam mana keadaan kereta kita atas jalan. Oh, mana yang kereta-kereta gempak-gempak tu kan, yang mana spoiler tinggi tu. Kalau buat rolling shot, lagi mengancam. So kalau korang nak, aku ada link dekat bawah, korang boleh direct dengan dia. Harga murah. Cuba buka. Ni tengah buka. Nah, tak nampak. Tak nampak. Saya kena tunggu kat tempat gelap sikit. Okey. Kita try. Baik. Nampak follow saya belakang tu slow-slow. Okey, bang, masuk dulu. Alright. Okey, depan sikit bang. Alright. Okey, abang cocok saja. Okey. Okey, cocok dulu. Cocok. Okey, masuk kiri bang. Oh lama, cun lah pek. Janji tape hitam pun korang nampak. Ya tu, macam tak ada tape. So kita nak beralih ke bahagian belakang pula. Shot bahagian belakang pek. Shot belakang. So dia akan pindahkan kamera dia pergi ke bonet depan. So guys, kita prepare untuk nak shot bahagian belakang pula. So korang stay tune. Took a deal, signed another deal. Post up in the hills on the rail, headed for a mill. Travel with me still, getting kills. All this pop appeal, got these pop stars try popping in, and they getting pop for real. I ain't tryna build, I was tryna lead a mill. Getting to it, before I hopped up off the block, I was still going through it. Friends doing pills, and came faster than it should've. I was Buddy Hill, shooting at a pace soon as I pull up, dropping buckets. Hey, yeah, like it's nothing. In the kitchen chopping onions, yeah. Tears falling down, underdog is finally overcoming. Cause I'm dropping buckets, hey, yeah. Like it's nothing, hey. Earn my respect and burn a budget, hey. Tears falling down, underdog is finally overcoming. Baby, yeah, I'm dropping buckets. Got some cash for me, don't worry about my past for me. I'm driving with no gasoline, this life I live's a fantasy. Yeah, I do this for my dogs, all my day ones and my family. My life gon' live through them if I end up in any tragedies. I hope y'all understand this shit got bigger cause it had to be. I always knew I had it, but just not at this capacity. I recognize the gravity, closer to the summit. Stacking chips and counting nuggets. I've been stunting, baby, cause I'm dropping buckets. Hey, yeah, like it's nothing.
So guys, macam mana? Padu tak padu? Rolling shot daripada Apex Petai dengan harga yang murah, korang akan dapat cinematic shot yang sangat-sangat padu menggunakan DJI Osmo Pocket 3. Kepada yang dah buat rolling shot dengan Apex Petai, cuba korang komen di ruangan komen di bawah pengalaman korang shooting dengan Apex Petai dan juga cinematic shot macam mana korang dapat dan hasil korang edit macam mana. Cuba korang kongsikan dengan aku. So guys, thank you so much for watching. Hope korang enjoy dengan video aku. Pastikan korang subscribe, like, komen dan share untuk konten-konten yang akan datang. Peace out. I see you guys in the next episode.